Kita lupa niat wudu. Sah tak? Ke kena semayang semula? Tidak sah. Kerana rukun wudu itu 6 perkara. 2 daripada hadis, 4 daripada Quran. Apa daripada hadis? Niat nombor 1 dan nombor 6 tertib. 4 lagi daripada ayat Quran. 4 campur 2. Quran dan hadis inilah menjadi rukun wudu. Nabi tak sebut cara berniat. Nabi sebut secara umum SAW. Maka ulama memberi contoh. Contoh niat bagi wudu itu sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Boleh. Sahaja aku mengambil wudu. Boleh. Sahaja aku berwudu. Boleh. Dan yang mana senang? Yang mana kamu rasa senang? Sahaja aku berwudu. Sah. Sahaja aku mengambil fardu wudu. Boleh juga. Sahaja aku menunaikan fardu wudu. Boleh juga. Sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Boleh juga. Lepas tu banyak contoh. Dalam majmu', dalam tahrir, dalam mughni. Contoh-contoh.